Hai korang, sihat ke? Terima kasih dah datang balik. Sila tekan butang like, komen, share and follow aku ni. Biar Faye boleh buat gambar lagi. Aduh, sakitnya duri pukul. Apa ni? Hai, mana Sola ni? Kenapa panggil Duri lambat sangat? Kau lah yang panggil dia orang, Bless. Marah Abang Nuti. Yalah. Sampai pun korang. Bless, kenapa lambat? Dia orang lah ni, bang. Abang tahu tak? Bless nampak Duri dengan Sola bergaduh dekat bilik darjah 1. Habis Adam jarang belasan. Adam? Yang mana satu? Hai, nanti sambung dia kat rumah. Abang nak dengar. Hai, Gempa. Kau tak siap lagi? Kenapa masak? Ke tadi kata nak belanja? Oh, ya. Nanti aku siap. Gempa nak masak dulu. Bless Ice, Duri dan Sola belum makan lagi. Hai, tak makan lagi? Kenapa? Oh, ya tadi. Pasal bergaduh tu lah. Abang Hari panggil dia orang dekat bilik. Oh, okeylah. Nanti kau siap panggil aku ya. Aku temankan kau. Okey, bang. Apa bandang-bandang? Cepat naik. Abang Hali, kenapa abang ada dekat sini? Teman kau pergi ke pasar lah. Kau kan tak boleh bawa kereta. Tadi Gempa ingatkan Abang Taufan yang temankan saya. Jadi, siapa yang jaga adik-adik? Kau gila ke? Taufan yang temankan kau ke pasar? Kau nak saya ikut laluan lain ke? Kau tak ingat ke cara Taufan bawa kereta macam orang mabuk hari tu? Biarlah abang yang temankan kau. Taufan jaga adik-adik. Amal ha? Gempa lupa. Okeylah, Gempa ikut abang. Kurang tahu kan esok hari apa? Esok Sabtu kan? Tak. Esok dah mula puasa. Tahu. Cikgu kat sekolah pun dah bagi tahu hari tu. Puasa? Abang Taufan, puasa tu apa? Adik bendurku ni. Puasa tu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh marah, tak boleh nakal, kelaparan, kehausan, dan yang paling penting sekali, rasa dah nak mati. Abang tipu. Mana dia macam tu? Tak boleh makan. Matilah kita. Abang ni. Janganlah cakap macam tu. Kasihan Duri kena tipu. Hai, kenapalah aku ada abang macam ni?